Hai, kembali lagi dalam channel Sazawi. Nama aku Awis. So hari ini dah 22 April lah, 22 April 2025. Aku baru lepas jogging, rasa fresh sangat. Hari ni, pagi ni memang berkabus. Yang korang boleh tengok sendiri kat belakang ni, dia berkabus. And memang sangat best lah kalau cuaca macam ni kan. Alhamdulillah. And sekarang ni aku ada dekat, macam biasa, dekat atas bukit, dekat kawasan rumah aku lah. So terima kasih kalau ada siapa yang dah tengok video-video aku sebelum ni. Aku appreciate sangat. Aku harap korang dapat manfaat daripada video aku, walaupun penyampaian aku tak seberapa. And hari ni aku akan bercakap pasal kemaafan. Aku akan bercakap pasal memaafkan orang. Sebab sepanjang aku melalui fasa dewasa ni, dia banyak benda yang orang muda biasa buat, tapi aku kena paksa diri untuk tak jadi macam tu. Contohnya, macam biasa kalau orang muda ni dia darah panas kan. Dia mudah cepat marah, dia mudah melenting. Tapi sebenarnya sekarang ni aku di fasa yang aku sedang menangani benda tu. Aku sedang avoid perasaan tu supaya hidup aku ni bertambah lagi tenang lah. And dia kena dengan topik hari ni, iaitu memaafkan orang. So kita ni memang kadang-kadang kalau orang buat salah dekat kita, mesti kita selalu ingat kan. Walaupun kita kat mulut cakap je yang kita dah maafkan orang tu. Kita dah maafkan dia, kita dah lupa salah dia, contohnya kan. Tapi sebenarnya kita masih ingat lagi ke tak salah dia? Itu yang aku fikir. Kalau kau dah cakap kau maafkan orang, kalau aku dah cakap aku maafkan orang tu, kenapa kita still ingat lagi salah dia? Faham tak maksud aku? So, point aku is yang memang kita akan ingat lah salah dia, tapi bukti sebagai kita memaafkan orang tu adalah kita lupakan apa yang dia dah buat. Faham tak? And aku ada satu benda nak cerita ni yang dulu masa aku kecil, bukan masa aku kecil lah, ni waktu dulu lah. Tak semestinya kecil, tak semestinya dah dewasa sekarang ni. Mungkin zaman remaja ataupun kecil, aku tak ingat lah. Tapi adalah seorang pakcik ni ataupun makcik ni, dia marah aku lah. Dia marah tak tentu pasal, yang mana dia punya marah tu memang tak ada batas lah, yang membuatkan aku terkilan sangat-sangat. And benda tu sampai sekarang aku ingat tau. Itu yang benda yang dia marah tu exactly the same aku ingat sampai sekarang. Itulah maksud aku, yang kalau sekarang ni aku dah di fasa yang memaafkan orang, kenapa aku still ingat salah pakcik tu kan? Tapi itulah. Tapi ini luar topik. Aku just nak cerita yang kita kalau dah dewasa ni, kalau kita dah, tak kira lah umur dah dewasa ataupun dah tua, kita janganlah marah budak. Sebab budak tu dia membesar tau. Lagi-lagi budak yang macam budak darjah 3, budak darjah 1 pun dia akan ingat tau. Dia akan ingat sampailah dia dah besar, umur 20, umur 30, dia still ingat apa. Kalau kita dah marah, kalau kita marah budak tu, kalau budak tu dah umur 20, 30, dia orang pun still ingat. Macam aku juga ah. Aku still ingat siapa pakcik atau makcik ataupun orang-orang tua ataupun orang yang lebih dewasa daripada aku marah aku.
sampai sekarang, walaupun aku dah umur dah nak masuk berapa puluh dah ni kan, tapi still aku ingat, aku nak cakap terasa tak baik juga kan, sebab topik kita hari ni memaafkan orang. Tapi still aku ingat juga apa yang orang tua tu dah buat dekat aku. So point aku sekarang ni yang kalau kita dah dewasa ni, kita kena tahan supaya untuk memarah orang, lagi-lagi budak. Itu yang paling bahaya lah. Sebab budak ni membesar tau. Budak yang berakal, dia membesar. Bila dia membesar, pada waktu dia orang besar tu, akal dia orang lagi pandai daripada kita yang dah tua dah ni. Faham tak? So dia orang maybe boleh buat macam-macam kat kita. Itulah maksud aku. Tapi point aku yang pertama is, kita sebagai dewasa janganlah marah budak. Please lah. Sebab kalau lagi-lagi kalau budak yang nakal tu kan, memanglah budak, aku pun susah jugalah nak terima. Sebab aku pun belum ada anak lagi. Aku pun tak faham budak macam mana kan. Tapi normal lah budak ni perangai dia memang nakal. So nak tak nak, kita kena hadap dengan diorang punya perangai. And semarah-marah kita pun, kita still lontarkan bahasa kita tu dengan baik dan juga mengajar diorang. Faham tak? Bukannya memarah dan menengking. Itulah maksud aku. Tapi topik hari ni kita memaafkan orang kan. So aku nak berbalik kepada topik kita, yang mana ini aku mewakili budak yang tadi tu. Sebab topik kita ni yang hari ni memaafkan orang. So aku nak mewakili budak yang kena marah tadi, and supaya kita memaafkan orang yang dah marah kita. Contoh kan, masa aku kecil ada pakcik marah aku. So nak tak nak, sepanjang mendewasa ni, takkanlah kita nak simpan dendam aja kan. So kita kena memaafkan orang tu, supaya hidup kita ni lagi tenang lah. Poin aku yang kedua sekarang ni is memaafkan orang. Yang mana kalau kita memaafkan orang tu, kita akan rasa lagi lapang tau. Lagi lapang kita punya hati, lagi lapang kita punya minda. Kita tak ada rasa beban, kita tak ada rasa dendam. Itulah yang best apabila kita memaafkan orang. Aku ada satu cerita ni. Aku ada tertengok dekat video kat mana, aku tak ingat, video kat TikTok ke kat YouTube ke, yang ada satu kisah ni, para nabi sedang aku tak tahulah sama ada tengah makan ke ataupun tengah bermesyuarat ke kan. Tapi Nabi sedang bermesyuarat dengan sahabat-sahabat lah. And then tiba-tiba Nabi cakap macam ni lah, tak semestinya betul kan. Nabi cakap macam ni, korang semua kena tunggu. Kejap lagi ada ahli syurga yang akan masuk dalam bilik ni. And then semua para sahabat ni dia tunggulah, mana ahli syurga ni kan. And then ahli syurga tu masuk. And then semua tengok yang masuk tu adalah orang, aku tak sure orang apa, tapi yang aku ingat adalah orang Arab Badui. Aku pun tak berapa sure lah, korang boleh betulkan kalau aku silap. And then sahabat-sahabat ni pelik lah, kenapa orang Arab Badui ni yang dikatakan sebagai ahli syurga kan. And then hari demi hari para sahabat dia memerhatikan aktiviti orang Arab Badui ni. Dia perhatikan aktiviti seharian, aktiviti hari-hari lah orang Arab Badui ni. And then para sahabat pelik, kenapa orang Arab Badui ni digelar sebagai ahli syurga, sedangkan para sahabat perhatikan dia tak ada pun solat tahajud yang keras ataupun bangun malam yang kau-kau ke, tak ada pun.
Tapi para sahabat pelik lah. And then para sahabat tanya dekat Nabi, kenapa orang Arab Badui ni digelar ahli syurga? And then Nabi cakap, dia digelar ahli syurga sebab dia sering memaafkan orang. Setiap kali hari baru datang, dia akan lapangkan dada dia akan memaafkan orang yang pernah buat salah dekat dia. Faham tak? So poin aku sekarang ni, yang kalau kita memaafkan orang sekalipun, itu adalah kebaikan yang sangat-sangat besar yang kita boleh buat hari-hari. So itulah kebaikan yang aku nak sampaikan dekat sini. Kalau kita rasa ada orang buat jahat yang sejahat-jahat dekat kita sekalipun, kita nak simpan dendam sampai bawa ke mana? Kita last kita mati kan. Orang tu mati, kita pun mati. And then kalau kita nak kekalkan dendam tu, bayangkan kalau kita dah sampai kepada mahsyar, kita still ada simpan negative vibes kat dalam hati kita. Korang rasa benda tu best ke? Cuba korang komen. Korang rasa benda tu best ke kalau kita simpan dendam hari-hari, sampailah hari kiamat, sampailah dekat pada mahsyar? Korang rasa best ke kalau kita ada rasa macam tu? Mesti tak best kan? So benda yang terbaik kita boleh buat is maafkan je lah orang tu. Memang susah. Aku sendiri akui, hari pertama orang jahat, tak adalah orang jahat, hari pertama orang buat salah dekat kita, kita mesti akan rasa terhiris, tergores. Aku faham lah. Kita rasa memang berat lah nak maafkan, and kita ada rasa dendam lah dekat orang tu. Tapi bila kita pupuk rasa maafkan dia, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, perasaan marah tu, perasaan dendam tu dia dah mula cair tau. Ini kuasa Allah lah. Kita sendiri pun tak tahu kan macam mana perasaan dendam tu dia boleh pudar. So automatik bila perasaan dendam tu dipudar, kita akan mudah untuk memaafkan orang. Faham tak? Sebab kesalahan tu dah lama. So nak tak nak, aku harap korang yang tengok video ni, maafkan je lah siapa-siapa yang dah buat salah dengan korang. Ampunkan kesilapan dia, halalkan segala makan minum dia. InsyaAllah kebaikan kita memaafkan orang tu kita dapat, and balasan yang Allah nak bagi lagi besar daripada apa yang kita sangka. Itulah poin aku untuk hari ni. Semoga bermanfaat untuk korang. Aku minta maaf kalau aku punya penyampaian ni kurang fluent. Aku sedang belajar berkomunikasi, aku sedang belajar bercakap. So poin aku yang pertama tadi, yang kita poin aku hari ni yang pertama tadi, kita mestilah jangan marah orang. Kita mewakili orang dewasa ni, kita mewakili orang tua. Jangan marah budak, jangan marah orang budak-budak kecil, jangan marah orang yang lebih tua sekalipun, jangan marah orang yang lebih muda daripada kita. Jangan marah. Tahan marah tu, tahan sabar, kontrol emosi, and sampaikan dengan cara yang baik. Itu poin nombor satu. Nombor dua, kita sebagai budak-budak, orang kecil, kita memaafkan je lah orang yang dah buat salah dekat kita. Tak kisahlah orang tua yang dah pernah marah dekat kita, tak kisahlah kawan kita dah pernah ejek kita, tengking kita, tak kisahlah budak-budak yang pernah marah kita maafkan aje lah. Kita nak simpan lama-lama pun tak guna sebenarnya. Baik kita maafkan, insyaAllah kita dapat kebaikan tu lagi banyak daripada apa yang kita sangka. So itu je aku nak sampaikan hari ni. Aku harap bermanfaat untuk korang dan bermanfaat untuk aku juga. Sama-sama kita apply hari-hari benda ni dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih sebab dah tengok video ni sampai habis. Aku harap korang dapat manfaat. Aku harap
korang dapat apply kan dalam hidup korang. Ya, itu saja. Jangan lupa tengok video aku yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.